Masalah pokok, Pak Long settle. Ini pokok nangka sudah 2 musim kurang buah. Boleh cakap tak ada buah langsung. Kenapa? Sebab dia terlalu banyak ini pucuk air. Ini pucuk air, ini pun pucuk air, yang sini lagi teruk. Pucuk air sudah besar. Ini pucuk air akan merebak nutrisi dari pokok. Jadi bila pucuk air terlalu banyak, kadar pembungaan, kadar buah akan menurun. Ini satu penyebab yang penting. Yang kedua, boleh nampak tak ada cahaya. Kenapa tak ada cahaya? Sebab kita boleh tengok bahagian belakang dia ada pokok sawit lagi. Ya, ini pokok-pokok sawit pisang ni dia merebut cahaya. Jadi ini tak cukup cahaya untuk buat fotosintesis. Maka bernafas pun susah, jangan cakap nak buat lebat. So Pak Long bagi cara mengatasi dengan pruning dulu. Kita pangkaskan semua pucuk air ni, kita pangkas. Tengok guna gunting pangkas. Kita gunting, kita buang. Nampak ini bila dia besar, dia daun saja. Tengok daun by daun layer, semua daun kita buat pangkas. Selepas pangkas, kita kena bagi baja. Bagi baja paksa buah dan baja pengalah akar, bagi pokok subur balik supaya dapat hasil buah. Yang pasal ini, sawit tepi ini, sebab kebun orang lain kan, kita tak boleh buat apa. Kalau boleh, kita mintalah tuan kebun tepi buat sikit pangkasan daun dia supaya tak ada sampai cahaya tak masuk ini pokok. Cara atasi, Pak Long sudah kongsi. Semoga bermanfaat.